tablet harga 700 sekarang pun dah cukup power dah. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita pun dah pernah review tablet terbaik untuk bawah 500 dan 600. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang harga 700. Sebab kalau korang nak survey tablet dekat online tu, nak pilih tablet yang sesuai tu memang susah. Jadi saya pun dah kecilkan range dia ikut harga dan senanglah korang nak pilih tablet yang sesuai dengan bajet korang. So kalau video ini dapat membantu korang, jangan lupa follow saya di TikTok dan Instagram. Sebab saya nak bagi free giveaway telefon Redmi 14C bila TikTok I dah sampai 1000 follower. Jadi kalau korang yang dah support tu, thank you so much. Yang belum follow tu, korang boleh cari link dia dekat bawah description ni. So tanpa membuang masa, inilah senarai 5 tablet terbaik bawah 700 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. Yang kelima, kita akan berikan kepada Samsung Tab A11 4G. Sebelum ni, tablet ni dia dah ada dekat segmen bawah 600. Tapi yang version tu adalah jenis yang Wi-Fi. Dan yang version bawah 700 ni adalah jenis yang 4G dan boleh masuk SIM card. Tablet ni ada saiz 8.7 inci yang sangat compact. Guna chipset MediaTek Helio G99 yang agak laju. Ada memori 128GB dan 8GB RAM. Dan tablet ni pun support dual speaker Dolby Atmos. So, kalau korang nak cari tablet yang ada saiz yang compact lepas tu nak ada performance yang laju, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma skrin dia masih kira kecil lagi dekat kategori ni dan kapasiti bateri dia cuma 5100 mAh aja. So, kalau korang nak cari tablet yang ada skrin yang lebih besar dan ada bateri yang lebih tahan, mungkin korang kena survey tablet yang seterusnya. Yang keempat, kita akan berikan kepada Oppo Pad SE Wi-Fi. Brand Oppo memang sangat terkenal dengan smartphone mereka, tapi sebenarnya mereka pun ada keluaran tablet yang agak berkualiti. Tablet ni dia ada screen size 11 inci yang agak besar, ada bateri 9340 mAh yang agak tahan, guna chipset MediaTek Helio G100 yang cukup power, dan tablet ni pun support fast charging sehingga 33W. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar lepas tu nak ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma version ni adalah jenis yang Wi-Fi dan bukannya jenis yang 4G. So kalau korang nak tablet ni yang boleh masuk SIM card, korang kena top up lah lebih sikit dan pilih version yang 4G tu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Honor Pad X8a. Phone Honor X90 tu memang dah sangat laris dekat market Malaysia dan tablet ni pun sangat laris dekat Shopee kalau korang tengah cari tablet yang mesra bajet. Tablet ni dia ada saiz screen 11 inci yang sangat besar, ada bateri 8300 mAh yang agak tahan, guna chipset Snapdragon 680 yang power efficient, dan tablet ni pun support eye protection yang agak baik. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar lepas tu nak jaga kesihatan mata, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma charging speed dia memang agak slow sikit dan RAM dia cuma 4GB RAM aja. So kalau korang nak cari tablet yang ada RAM yang lebih besar, mungkin korang kena survey tablet yang seterusnya. Yang kedua, kita akan berikan kepada Redmi Pad 2 4G. Redmi Pad 2 4G ni sebenarnya dia ada dua variant. Yang 128GB tu dijual pada tanda harga 699 dan yang variant 256GB tu dijual pada tanda harga 999. Tablet ni dia ada saiz screen 11 inci yang support 2.5K resolution, guna chipset MediaTek Helio G100 Ultra yang agak power, ada bateri 9000 mAh yang agak tahan, dan tablet ni juga support 4 speaker Dolby Atmos. So, kalau korang nak cari tablet yang ada resolution yang tinggi lepas tu nak support Dolby Atmos, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma internal RAM dia adalah 4GB aja dan bukannya 8GB RAM. So, kalau korang nak cari tablet yang ada RAM yang lebih besar, mungkin korang kena survey tablet yang seterusnya. Yang pertama, kita akan berikan kepada Tecno Megapad 11 4G. Brand Tecno memang sangat terkenal dengan kategori smartphone sebab mereka selalu menawarkan specs yang agak best dan harga dia pun sangat mesra bajet. Tablet ni dia ada saiz screen 11 inci yang cukup besar, ada memori 128GB dan 8GB RAM, guna chipset MediaTek Helio G99 yang agak power, dan tablet ni pun support 4 speaker Dolby Atmos. So, kalau korang nak cari tablet yang ada saiz yang besar dan ada RAM yang besar, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma ramai lagi yang tak confident dengan brand Tecno ni sebab terlalu banyak seller jual jenis yang clone dan tak berkualiti. So, kalau korang nak cari tablet ni yang original, suggest korang belilah daripada Tecno Official Store ataupun beli dengan seller-seller yang trusted itu.
So itulah 5 tablet terbaik bawah 700 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. So kalau korang nak cari tablet yang ada saiz yang compact tu, korang boleh pilih Samsung Tab A11. Nak tablet yang ada specs yang sedap tu, korang boleh pilih Tecno dan Redmi. Kalau nak tablet yang lebih berkualiti tu, korang boleh pilih lah brand Oppo dan Honor Pad. So pilih je mana yang lebih sesuai untuk korang. So untuk tablet selain daripada top 5 ni, saya pun dah letakkan dia dekat description sana. Sebab kalau korang nak beli model lain macam Huawei, Lenovo ke yang lain, korang pun boleh guna link YouTube Shopping saya dan dapatkan diskaun sehingga RM200. So kalau video ni dapat jimat duit poket korang, jangan lupa follow saya di TikTok dan Instagram. Kalau dah capai 1000 followers, saya pun akan start bagi free giveaway telefon Redmi 14C. Dan jangan lupa vote saya dekat Shopee. Sebab korang pun akan ada chance untuk menang Shopee Coin daripada Shopee. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.